Okey, ni kita proses membuat pekasan daging ni. Kita gaul dalam berah, kita sipang. Untuk kita bawa masuk hutang nanti bermalam. Hasil daging rebang ke bawah. Gaul dulu dalam apa ni? Berah goreng. Berah goreng. Ni memang padu Kita biarkan 2, 3, 4, 5 hari. Goreng-goreng makan nasi panas apa jadi. Jangan tiru kat sini.